Saya ingin buat disclaimer awal-awal bahawa agama, tidak kisahlah apa agama sekalipun, tidak boleh dipersendakan atau dijadikan. Sejak beberapa hari lalu, satu video melibatkan 3 penyampai radio menjadi tular kerana didakwa mempersendakan satu perayaan agama. Isu ini mencetuskan pelbagai reaksi, dengan ramai yang mengecam dan menuntut permohonan maaf secara terbuka. Namun, seorang peguam dikenali sebagai Mahmud Jumaat, tampil menjelaskan bahawa isu ini sebenarnya hanyalah salah faham yang diperbesarkan. Peguam tersebut menegaskan bahawa tarian yang dilakukan oleh Pak Azad dalam video itu bukanlah tarian kavadi, sebaliknya meniru gaya entrance Muay Thai atlet terkenal, Miki Azali. Beliau turut menjelaskan bahawa lagu Lata yang dimainkan juga bukan muzik upacara keagamaan, tetapi lagu yang sering digunakan untuk entrance pertarungan Muay Thai. Guys, saya ingin buat disclaimer awal-awal bahawa agama, tidak kisahlah apa agama sekalipun, tidak boleh dipersendakan atau dijadikan sebagai bahan lawak. Dan kita sendiri tidak akan berkompromi melibatkan isu-isu sensitif seperti ini sekiranya ianya benar-benar berlaku dengan niat. Dan saya lihat banyak sebenarnya versi video disampaikan kepada kita semua. Dan pada asalnya saya lihat ada satu versi ni, saya tengok, teruknya apa yang diorang buat ni. Yang pertama sekali, tarian Azad ni memang kita lihat macam seolah-olah macam tarian Hindu sikit. Dan yang saya fahamkan ianya seolah-olah macam tarian kavadi yang biasa dibuat ketika upacara suci. Dan kedua, salah seorang daripada mereka ada melaungkan laungan veil kan. Saya tengok apa benda veil ni. Tapi kalau kita faham, ia adalah satu lembing kemenangan yang mana berkait rapat dengan perayaan Tapusam. Dan ia juga berkait rapat dengan penghormatan yang dibuat kepada Lord Murugan lah, yang mana mereka mendapat kemenangan dalam menghapuskan kejahatan. Dan yang ketiga, apabila mereka melaungkan veil ni, mereka seolah-olah gelak ketawa, seolah mempersendakan agama Hindu dan juga tarian ini. Namun, selepas mengkaji secara mendalam tuduhan ini, saya mendapati bahawa ini semua ada berlaku salah faham. So, untuk isu pertama, saya ada 4 sebab mengapa tarian ini yang dibuat oleh Azad bukanlah tarian kavadi bang. Tapi ini adalah tarian entrance Muay Thai Miki Ghazali. Dari gelek punggung dia hinggalah geleng kepala tu, memang saya tengok video tu biji macam tarian entrance Miki Ghazali. Tambah pula background lagu. Memang lagu tu memang lagu entrance Miki Ghazali dekat. Tunjukkan saya kat mana ciri-ciri tarian kavadi, kat ciri-ciri saya sebut kat atas tu. So, untuk isu kedua, mereka tidaklah gelak ketawa disebabkan perkataan atau laungan bil-bil tu. Namun, kalau kita dengar dan tengok video tu, diorang dah gelak waktu awal-awal waktu Azad ikut tarian Miki Ghazali tu. Waktu tu live dan Miki siap komen lagi dalam posting video tersebut. Dan yang ketiga, siapa sangka Nabil boleh pula buat kelakar, boleh sebut bil-bil tu pula. Itu yang rasa mereka pun tak prepare pun benda ni, dan mereka pun tak sangka benda ni akan jadi satu isu, dan sebab mereka terlalu kusyuk terhibur dengan apa yang si Azad tu buat. So, saya merasakan ini lebih baik untuk mereka menjelaskan keadaan sebenar daripada mereka terus menonong yang pergi minta maaf. Dan bagi saya, permohonan maaf ini yang dibuat ni bagi saya terlalu terburu-buru dan terlalu berlebihan, sehingga terpaksa pergi sampai ke Batu Cave bagai. Bagi saya macam pelik bagi saya tak over sangat. So, apabila terus mengaku salah, mohon maaf terus, ini macam seolah-olah mereka menunjukkan mereka ada niat untuk menghina atau mempersendakan agama Hindu. Dia lagi buat kes ni lagi masalah, lagi besar. So, saya harap kepada semua, janganlah korang jadi batu api untuk mengeruhkan keadaan lagi. Dan sampai ada yang menghina agama kami, panggil kami pelacur lah dekat dalam kami punya masjid, dan ada kutuk kitab suci kami, Al-Quran. Dan bila jadi macam ni, korang sanggup ke untuk mohon maaf dan datang ke masjid kami? Boleh buat?